Okey, Assalamualaikum. 24 Mei 2025. Apa khabar semua? Saudara doakan semua sihat walafiat. Okey. Lagi dah nak raya ni, yang mana cuti panjang masih Cik Mat. Yang mana cuti panjang tu bawa kereta hati-hati di jalan raya, okey? Masih Muhammad Noor. Masih join. 24 Mei 2026. Okey, 2026. Rodi masih. YT, anybody home? YT, Mr. Ura, lihat ada connection ke tak? YT, anybody home? Tolong type apa-apa. YT, Abdul Jelani. Rodi Jelani. Masih yang like. Maisman, masih Hairi, masih join. Masih yang like banyak-banyak. Terima kasih banyak. Inilah membantu. YT, tolong Mr. Ura ada siapa-siapa online. Tolong type apa-apa. Mr. Ura nak lihat ada connection ke tak. Kalau tak boleh start lagi ni. Pasal Mr. Ura nak dua-dua sekali berjalan dalam masa yang sama. YT, anybody home? Terima kasih Nasaruddin. Terima kasih. Masih join Okay. Ucai Moslin masih join. Setia Sadisi masih join. Nurhuz masih join. Setia masih. Syamdras masih Ghost. Nazir Rasan masih join. Alright, Rodi masih dah banyak bagi love kat Mr. Ura. Masih banyak. YT jangan lupa like, share dan subscribe Okey, lagi satu Mr. Ura nak ingatkan yang mana yang daripada Singapura, daripada Brunei. Mr. Ura lihat banyak. Indonesia pun ada. Tonton berita Mr. Ura lah. Dalam YT, dalam TikTok. Jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura walaupun jauh. Jauh di mata, dekat di hati. Hari-hari dapat berita daripada Mr. Ura. Hari-hari. Tak pernah cuti lagi Mr. Ura dah 2 tahun ni. Hari-hari Mr. Ura buat berita walaupun hari raya. Kerana Mr. Ura tahu setiap hari tu adalah hari yang penting. Kerana apa? Dalam 10 hari ni 10 hari ini. 10 hari lah. Pasal Mr. Ura tak dapat buat berita untuk anda dekat live ni. Jadi Mr. Ura buat berita dalam 10 hari ni lah Apa yang terjadi? Tempoh hari ketika Presiden Uncle Sam, Presiden Uncle Sam, dia cakap akan menyerang Iran. Dia kata dia akan menyerang Iran. Lepas tu, keesokannya dia kata tak jadi. Macam ni lah dia, macam tu. Main magic dia. Sekejap jadi, sekejap tak jadi. Macam ni, kita macam pening kepala kan. Bila ni nak perang kali kedua ni? Pasti hebat. Hebat tetap hebat. Satu, Badal Mandeb Houthi akan tutup. Itu nombor 1. Nombor 2, Selat Humus biasalah. Nombor 3, kabel bawah tu. Kabel dekat bawah Selat Humus tu, internet. 90% dunia pakai, Iran kata potong. Jadi macam mana tu? Maknanya mereka ni, Iran ni dia banyak dia punya kad. Kad tu dia banyak pilihan. Dia boleh buat sampai Uncle Sam sampai tunduk, dah tak boleh buat apa. Sebab tu Mr. Ura nak cerita hari ni. Jadi Trump kata Saudi dan Qatar sedang berusaha untuk ada surat macam surat minat lah. Jadi mereka tak jadi perang kerana Saudi dan Qatar kata ada surat tunjuk minat daripada Iran. Jadi US pun bagi juga surat tunjuk minat. Bukan Iran je bagi, US pun bagi. Dua-dua tunjuk minat nak duduk di meja rundingan.
Lepas tu Trump kata, oh tak jadi nak duduk di meja rundingan dengan Iran kerana dia kata mengarut dia kata. Okey. Sebenarnya cerita dia bukan Saudi dan Qatar yang menyebabkan Trump nak duduk di meja rundingan, bukan. Sebenarnya ia terjadi di negara US sendiri. Mula-mula Navy Angkatan Tentera Laut US mereka buat statement, mereka dah tak boleh lagi nak menjaga Selat Hormuz. Okey. Mereka tak mampu lagi lah, tak boleh tahan lagi. Kenapa? 2-3 hari ni kebanyakan berita yang ada ni, yang berita yang terkini, Iran telah meletakkan periuk api mereka di Selat Hormuz. Okay? Mereka reload. Okay? Periuk api ni baru berapa je? 1,000 lebih US dollar. 1,000 lebih US dollar je. Kenapa? Kerana macam-macam. Kerana 2 hari lepas NATO ada meeting dekat Sweden. Okay, 2 hari lepas. CEO NATO Mark Rutte pun ada. Pemimpin Sweden pun ada. Jadi mereka berbincang, mereka nak membantu Trump. NATO nak membantu Trump di Selat Hormuz. Jadi Iran lepaskan anak ikan mereka. Anak ikan tu lah periuk api dia. Lepaskan periuk api tu lebih sedikit. Kerana apa? Kerana ancaman yang kemungkinan besar akan diterima daripada negara NATO. Negara NATO lah. Okay, sebab tu dia melepaskan anak ikan ini. Bukan itu saja. Ada satu video teman kita dekat YouTube. Dia kata dia dah siapkan, dah upload satu video tentang bagaimana Iran dah reload misal mereka walaupun di-break sekalipun. Okey, mereka dah reload. Bila dia upload je video ni, habis kena padam dengan YT. Terima kasih Nur Syafira. Jangan lupa Torik, masih share Torik, like video Mr. Ura dekat YT. Okey. Mr. Ura tak faham lah dekat YT, macam kena kontrol lah Mr. Ura punya algorithm. Terlalu banyak sangat. Bayangkan nak dapat banyak subscriber, susah lah. Masih Hanwa, share, like sikit Mr. Ura punya video. Jadi Iran dah prepare lah, dah mempersiapkan diri dengan misal mereka. Okey. Dan itu tadi yang Mr. Ura kata, US Navy yang mengatakan yang mereka dah tak mampu lagi lah nak jaga Selat Hormuz. Kerana apa? Kerana mereka takut dengan periuk api periuk api Iran lah, yang berada di Selat Hormuz. Okey, kerana mereka takut dengan periuk api di Selat Hormuz. Ini sajalah, simple. Dan selepas tu Pentagon pula mengatakan iaitu Israel telah gunakan separuh daripada mereka punya sistem pertahanan udara. Walaupun Israel mempunyai sistem pertahanan udara mereka hanya menggunakan sistem pertahanan udara daripada Uncle Sam. Separuh daripada simpanan senjata ini yang sepatutnya mereka nak gunakan untuk menyerang China, kalaulah jadi mereka dah gunakan. Bukan itu saja, teman-teman pun tahu yang mereka menggunakan
sistem pertahanan udara mereka yang senang cerita, yang baru sampai kilang lah senang cerita. Baru siap production mereka dah gunakan. Okay, baru siap production mereka dah gunakan. Kenapa? Kenapa dah siap production baru mereka gunakan? Kerana mereka dah tak ada bekalan. Okey, ini macam apa yang Mr. Ura rasakan dekat Malaysia sekarang ada masalah tentang masalah dengan Norway. Malaysia dah bayar sistem pertahanan udara yang mereka beli daripada Norway, betul? Kan? Mereka dah bayar. Malaysia dah bayar. Alih-alih duit dah bayar, barang tak ada. Orang kata. Kenapa tu? Kerana mereka, Israel, perlukan sistem pertahanan, tak kira lah. Mereka dah tak kira apa brand mereka boleh dapat. Mereka ni terdesak. Jadi Norway ni, ally Uncle Sam. Jadi taklah salah kalau Mr. Ura kata benda-benda ni semua kebanyakannya dah diberi kepada Israel, kepada negara setan tu, kerana mereka perlukan sistem pertahanan udara. Kerana anda tahu tempoh hari mereka sanggup pergi ke Korea Selatan kerana negara Saudi, Qatar dah komplain, Bahrain dah komplain, kita dah tak ada senjata pertahanan udara ni. Ketika second round perangan Iran baru-baru ni, mereka dah tak ada sistem pertahanan udara, mereka terpaksa pergi dekat Korea Selatan. Mereka terpaksa pergi kat Korea Selatan. Nasib baik Korea Selatan bagi tak banyak. Kerana pemimpin Korea Selatan dah tahu, pemimpin Korea Selatan sebelum ni telah ditangkap dan kerana bagi senjata mereka kepada Ukraine. 155mm artillery shell mereka bagi dekat Ukraine. Dan sekarang apa jadi kepada pemimpin Korea Selatan tu? Anda pun tahu. Okey, Mr. Ura nak tanya, apa terjadi kepada pemimpin Korea Selatan tu? Kang. Hukuman dia kang. Hukuman dia. Bukannya hukuman apa, duduk penjara, depan ada TV, ada tempat exercise, apa, tak ada. Hukum mati terus. Kenapa? Kerana Korea Utara kat sebelah. Korea Utara tiap-tiap berapa bulan tembak misai lah, apalah, inilah, itulah. Korea Selatan anda ada nampak ke? Mereka melakukan test senjata ke apa ke? Ada ke anda nampak? Jadi sebab itulah pemimpin dia, hukuman dia kang. Jadi yang ni pun bagi tak banyak. Sebab tu mereka tak kira apa ada senjata pertahanan udara, mereka akan buru. Mereka nak cari sistem pertahanan udara Soviet dah tak ada. Kerana apa? Yang last kali Syria bagi. Setelah Assad kena tangkap, setelah Assad pergi ke Rusia, senjata-senjata dekat Syria ni, mereka dah bawa pergi Ukraine. Itulah last kali Mr. Ura rasa senjata zaman Soviet yang dalam kumpulan yang banyak yang mereka boleh buru, tu last kali mereka dah hantar ke Ukraine. Sampai macam tu mereka memburu senjata. Jadi memang tak heran lah kalau apa yang Malaysia dah bayar, barang tak dapat. Jadi untuk Mr. Ura, jadi tak payah nak pandang-pandang lagi negara-negara macam Lahabau ni nak beli senjata dengan mereka ke apa ke. Dah tak payah lah. Pergilah cari kat negara-negara sebelah lain. Sebelah Rusia ke, China ke, North Korea ke, lagi bagus lah. North Korea dia punya artillery shell 152 pun jatuh tepat-tepat. Tepat-tepat kalau jatuh dia punya meriam moden mereka.
Kerana mereka belajar daripada Rusia. Ketika mula-mula mereka menjual 152 artillery shell kepada Rusia pun, Rusia memberi nasihat kepada mereka, jangan jatuh lebih daripada 100 meter pun kira dah baik. Engkau punya artillery shell kalau jatuh, kalau meletup dalam lingkungan 100 km pun kira baik. 100 meter pun kira baik. Jadi dah tak perlulah nak mencari ini ke apa ke. Baik beli drone daripada ini. Mr. Ura menasihatilah, mungkin ada orang yang dalam kerajaan ke apa ke kan, mungkin beli daripada Turki, drone daripada Turki yang tempoh hari menjatuhkan jet pejuang France yang terbaik dalam dunia. Drone jatuhkan jet pejuang. Masih kanda. Drone Turki jatuhkan jet pejuang Rafael. Nama malaikat Rafael. Untuk mereka malaikat lah nama Rafael. Rafael kena jatuhkan drone bodoh. Anda bayangkan. Jadi zaman sekarang ni untuk mesyuarat senjata ni banyak ada dalam dunia, cuma pandai-pandailah. Setiap negara nak beli senjata daripada banyak choice, banyak pilihan. Jet pejuang China. Semua orang pun tahu kan. Masih kanda join WhatsApp group kanda. Hari-hari boleh berbual dengan Mr. Ura dalam WhatsApp group. Berita RM30 setahun je kanda. Okey, jangan lupa mesej dekat inbox. Jadi macam-macam lah ada. Okey. Tempoh hari NATO meeting. 2 hari lepas NATO meeting dekat Sweden, dan apa pemimpin Sweden cakap, mereka punya nama pun Mr. Ura nak hafal pun susah. Okey, nama mereka. Jadi dia kata apa? Yang kes drone yang Ukraine lancarkan daripada negara Baltik. Okey, 4G masih join. Mereka lancarkan daripada negara Baltik. Bila sampai dekat border Rusia je, Rusia hack, drone tu patah balik. Drone tu kena hack, kena jam tau. Sistem dia kena jam, patah balik, jatuh dekat negara Baltik juga. Jadi maknanya mereka ingat mereka nak bantu Ukraine. Tapi dalam masa yang sama, bila Rusia punya teknologi baru, Rusia dah perkenalkan dalam tahun ni, Rusia kata Rusia akan perkenalkan teknologi baru, dan Rusia dah tunjuk, iaitu drone mereka berpatah balik dan jatuh kat negara Baltik juga. Jadi mereka panik. Mereka menyalahkan Rusia. Dan Sweden kata, sekarang negara NATO semua tolong membantu Ukraine menyerang Rusia dengan drone. Ini maknanya kau dah declare perang dengan Rusia. Okey, declare perang dengan Rusia. Ketika dia buat statement tu, sebelah tu ada Mark Rutte, CEO NATO. Okey, ada Mark Rutte, CEO NATO. Dan hari ni tak silap Mr. Ura ada meeting NATO juga dekat Turki. Tak silap Mr. Ura hari ni. Besok Mr. Ura buat berita untuk WhatsApp group lah. Apa meeting mereka bualkan. Kerana apa? Mr. Ura rasakan mereka akan fokus kepada Iran untuk membantu NATO, membantu kat Selat Hormuz lah. Okey. Jadi inilah meeting dekat Ukraine. Mereka takkan bincang pasal tentang Ukraine. Pasal Trump dah bagi tahu dah, meeting NATO kali ni dekat Turki tidak akan bincang tentang Zelensky. Zelensky tak boleh datang, tak payah datang. Kerana mereka tahu kalau Zelensky datang dekat Turki tu bawa tempurung tu, tolong. Derma, aku perlukan duit, aku nak perang dengan Rusia. Ini saja Ukraine kalau datang dekat Turki berjumpa dengan orang-orang kuat NATO. Jadi Sweden dah cakap macam tu. Okey, bukan Sweden je. Malah negara-negara Baltik pun berkata macam tu. Jadi Rusia dah berjanji, dah bercakap dah.
Macam Putin buat statement kerana tak silap Mr. Ura semalam. Okey, semalam ada serangan dekat Lugansk. Asrama sekolah. Okey, asrama sekolah dekat Lugansk asrama sekolah tu kena serangan drone daripada Ukraine. Satu sekolah tu 16 drone. Asrama lelaki 16 drone. 10 budak lelaki yang bawah umur 15 tahun KIA. Kalau satu jatuh kat asrama sekolah tu, kau boleh cakap tak sengaja. Tapi ni 16 drone jatuh. Jadi adakah itu tak sengaja atau disengajakan? Ini Lugansk ni bukan dalam Rusia, dekat region yang Rusia dapat tu lah sekarang ni. Jadi adakah ini disengajakan? Dah terang-terang tak disengajakan lah. Kan? Jadi Putin tak pernah panas daripada beberapa kali serangan drone yang Ukraine lancarkan. Putin tak pernah pun komen. Kerana Putin tahu serangan drone yang Zelensky rasakan ni macam seperti anda masuk dalam hutan, lepas tu anda kena gigit nyamuk. Kena gatal-gatal je lah. Okey. Jadi Putin tak komen apa-apa. Berapa banyak dah serangan drone. Tapi kali ni, setelah 10 orang budak lelaki, asrama budak lelaki ni dah terkorban, Putin komen. Putin kata dah tak ada lagi duduk kat meja rundingan. Diplomasi dah ditutup. All out. Okey, jadi dalam 3 minggu ni, dekat Ukraine pun Mr. Ura dapat rasakan perang dekat Ukraine ni, Mr. Ura. Pasal sekarang pun dekat Ukraine, dia punya tanah tu keras tau. Sekarang tanah tu tengah keras. Kerana apa? Musim dah tak ada salji. Jadi tanah tu keras. Jadi Rusia akan maju dengan lebih cepat lah, senang cerita. Jadi lebih bagus lah. Tak payah nak tunggu diplomasi ke apa ke. Habiskan terus. Sampai ke Kiev ke apa, habiskan. Kalau tak, sampai bila-bila pun tak boleh selesai masalah dekat Ukraine ni. Jadi inilah yang terjadi dalam minggu ni. Lepas yang kita cerita pasal US tadi tu kan, Pentagon pun kata dah tak ada lagi sistem pertahanan udara. Mereka separuh mereka telah gunakan dalam perang Iran ni. Apa yang untuk digunakan dekat China pun mereka telah gunakan. Sampaikan tempoh hari dekat Filipina pun Mr. Ura rasa Uncle Sam pun ada hantar senjata kat sana pun Mr. Ura pun rasa dah ambil balik, dah bawa pergi balik. Jadi apa lagi yang tinggal teman-teman. Sebab tu kita tak boleh bergantung lagi kepada negara-negara ally Uncle Sam ke apa ke untuk beli senjata ke apa ke. Dah tak boleh. Kerana apa? Tak berguna. Dah tak berguna. Anda order Patriot missile hari ni, lepas 7 tahun baru anda dapat. Patriot missile hari ni order, lepas 7 tahun boleh dapat. Itu 7 tahun pun belum tahu dapat lagi. Kerana apa? Setiap kali mereka production, mereka dah simpan, mereka gunakan. Tempoh hari mereka gunakan untuk perang Ukraine. Kan? Lepas tu mereka stop. Uncle Sam tak bagi lagi. Mereka cari Patriot missile dekat dalam dunia ni, bagi dekat Ukraine. Mereka stop mereka punya pengeluaran. Mereka keluarkan. Tapi mereka habiskan Patriot missile yang dalam dunia ni, bagi dekat Ukraine. Jadi kita tak boleh mengharapkan Uncle Sam dengan ally dia. Waalaikumsalam Adri Hamid. Jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura Dah 2 tahun dah, masuk tahun kedua sekarang ni. RM30 setahun. Berita hari-hari untuk anda semua. Berita latest news. Apa yang terjadi dekat dalam dunia ni.
Mr. Ura buat berita hari-hari. Okey, kita sambung cerita kita tentang semalam Trump sanggup tak pergi majlis kahwin anak dia sendiri tau. Dia sanggup tak pergi. Kerana apa? Ada meeting. Dia punya kabinet dengan general dia meeting, berbincang tentang bagaimana sekarang, adakah mereka nak berperang ke apa. Mungkin mereka tunggu keputusan NATO ni lah. Meeting NATO hari ni, mereka tunggu keputusan NATO lah, senang cerita. Jika negara NATO berani nak membantu Trump dekat Selat Hormuz, mereka nak minta tolongan siapa? Mr. Ura tanya dengan anda. Okey, sekarang mereka nak jaga Selat Hormuz. Mr. Ura nak lihat anda punya ke negara NATO, mereka nak minta bantuan daripada siapa untuk jaga Selat Hormuz, negara NATO. Atau anda punya komen Mr. Ura nak dengar. Kalau anda tahu negara NATO mana yang mereka nak minta bantuan untuk menjaga Selat Hormuz. Baik, Turkish. Yes. Turkish drone. Not ferry lah. Nasaruddin, drone is it? You say? Turki takkan bantu pasal dia dengan Iran. Sekarang dia duduk dengan meja rundingan dengan Iran. Macam mana nak minta bantuan dengan Turki? No, bukan Turki lagi Turki nama dia Lagi siapa dia nak minta bantuan? Kerana ada satu negara ni Mr. Ura nak taruh ni, bukannya power sangat, dia nak bantu pula. Ada siapa tahu lagi? Israel. Dia mana boleh, dia tak nak pergi jaga Selat Hormuz tu. Dia dah lari. Spanyol, Spain okey. Spanyol tak nak, dia tak nak. Spain tak nak. Uganda, Masya Allah, dia nak minta cari emas ke apa? Aduh. UAE, alamak, lagi teruk dah lunyai dah. Semua negara tak sanggup. UAE, okey, Mr. Ura cakap lah France, yes, betul, France. Daripada YT, betul, France. France ada power sikit lah, boleh bantulah. Tapi France ni pun, orang cakap, aku tolong. Besok dah tak datang juga. Tak hantar juga. Ini masalah dia. Saya tu nak minta apa? Cyprus tak mungkin. Pasal sekali ni kalau jadi perang second round, Cyprus kena Cyprus kena. Bukan cakap saja Cyprus, Mr. Ura dengar Iran berjanji akan menyerang negara-negara yang membantu. British dia terpaksa pinjam kapal perang dengan Jerman. Ni yang Mr. Ura nak kenakan ni, One Day. Mr. Ura nak kenakan ni lah. British akan datang tolong tapi pinjam kapal perang Jerman. Dia tak ada kapal perang. Kapal perang dia kecil-kecil. British akan pinjam. UK, yes. Perancis nak keluar daripada NATO. Perancis mungkin pasal perang dunia ni, World War 3 ni memang dah terang-terang. Naruto ke, EU ke, mereka semua tengah sempuk dah sekarang. Kalau boleh mereka dah tak nak ada EU, mereka tak nak ada tak nak ada Naruto ni semua, mereka tak nak. Tahu tak? Poland dia pun macam Poland tak power lah. Dia harapkan kem tentera US tu besar je dekat sana. Nak hantam Rusia, nak bantu Ukraine. Padahal mereka duduk je kat sana. Kazakhstan, Kazakhstan. Dia memang pro Israel Kazakhstan. Okey. Jadi
meeting dekat NATO. Hari ni kita akan tunggulah apa yang akan diceritakan. Hari-hari ada berita. Sulah macam kalau anda ikut berita dunia ni, okey, dalam 10 hari macam anda menonton wayang, macam menonton panggung wayang tau. Geopolitik dunia sekarang ni macam menonton panggung wayang. Cuma anda nak kena dapat information yang terbaik, yang dapat bagi anda informasi. Macam Mr. Ura ni beruntung. Mr. Ura beruntung kerana Mr. Ura dah ikut channel-channel dekat dunia ni. Mr. Ura dapat channel yang terbaik, yang bagi kita menyelami. Macam panggung wayang dia bagi anda berita apa yang terjadi geopolitik dunia ni, tahu tak? Sebab tu Mr. Ura beruntung. Sebab tu Mr. Ura ajak anda nak share dengan anda masuk WhatsApp group. Okay? Alright. Ahmadinejad, bekas presiden Iran. Okay? Anti Israel juga. Uncle Sam dengan Israel kata ketika perang tempoh hari baru-baru ni, hari pertama tu, mereka nak menyelamatkan Ahmadinejad ni. Okay, mereka termeletupkan dekat luar rumah Ahmadinejad untuk membunuh orang yang menahan, yang menjagalah rumah tu, kerana Ahmadinejad kena tahanan rumah kan. Jadi mereka nak lepaskan Ahmadinejad ni. Niat mereka. Tapi terkena Ahmadinejad. Ketika sebelum perang ni kan, Trump ada kata, kami dah ada orang kat dalam Iran yang akan menggantikan Masih Muhammad Zani. Kami dah ada. Jadi kami akan gantikan pemimpin Iran yang lama ni dengan yang baru. Rupanya Ahmadinejad mereka nak gantikan. Sekarang ni mereka dah tak ada idea macam mana nak tukar. Masih Muhammad nak tukar kepala dekat Iran ni. Sebab tu mereka keluarkan idea Ahmadinejad. Tapi sekarang Ahmadinejad dah hilang dah. Selepas dia cedera, lepas dia dah cedera, dia dah hilang. Nampak macam mana mereka terdesak untuk menggantikan pemimpin Iran. Okey, ingat kali ni kalau perang jadi, okey, 1, Selat Hormuz. 2, kabel bawah tanah. 3, Houthi tutup Bab el-Mandeb. 1 dunia. Tercekik. Okey, kalau jadi Dan 4, mereka akan menyerang negara-negara Naruto ke, EU ke, yang membantu US. Mereka, kerana apa? Senjata-senjata macam B2 bombers, semua bukan dekat area Tanah Arab mereka terbang. Mereka daripada long distance, daripada jauh mereka lancarkan bom-bom bunker buster ke apa, semua daripada jauh-jauh. Salah satu dia daripada tempat dekat UK. Mereka lancarkan daripada sana. Jadi dia dengan UK dengan Iran pun tak jauh sangat kan. Jadi mereka lancarkan daripada sana. Jadi sebab tu Iran dah bagi tahu, Iran mampu. Masih Iran mampu sampai 5,000 km. Mereka mampu melancarkan misil mereka. Okay, mereka mampu melancarkan misil mereka sehingga ke 5,000 km. Jadi jangan salah pijak wayar kali ni. Kalau pijak wayar, Mr. Ura bukan nak cakap kita ni sokong Iran kerana kita ni Syiah ke apa, tak ada.
Mr. Hura nak tanya yang apa, yang Sunni ni, kita pun Sunni juga. Orang-orang Sunni yang membenci sangat Syiah ni, satu je. Adakah negara-negara Sunni dalam dunia ni membantu Palestin sampai sanggup berkorban ketika hari terakhir mereka berperang dengan Uncle Sam dengan Israel, mereka hentikan perang ni kerana gencatan senjata. Anda tahu apa rakyat Iran cakap? Kenapa perang ni harus dihentikan? Kenapa tak terus je? Mereka menangis, kenapa dihentikan? Kenapa tak diteruskan perang ni? Ada ke semangat-semangat macam tu anda nampak? Kalau kita tak tonton berita dunia, berita yang daripada saluran yang betul lah. Apa yang ada dekat Saudi, apa yang ada dekat Qatar, apa yang ada dekat Bahrain, apa yang ada dekat UAE. Tapi ada Sunni yang membantu Bro Jeff. Ada yang bantu Bro Jeff. Adalah, boleh kira pakai jari Bro Jeff. Jadi bukan semua, tapi apa yang ada dekat Bahrain, apa ada dekat UAE, apa ada yang kat Qatar, apa yang ada dekat Saudi. Jadi bila anda lihat semua ni, bila perang ni berlaku, yang second round ni, baru anda nampak rupanya banyak iblis-iblis tengah joget-joget dekat sana. Iblis-iblis yang kena joget, kena misal dengan Iran je, semua berterabur lari lah. Takkan anda tak perasan? Anda tak perasan ke? Ketika perang second round ni, masa first round perang, first round perang Iran tak serang pun. Negara-negara Arab ni semua tak serang. Kem-kem tentera, base US. Bisa orang ingat. Iran serang satu je ketika perang Iran pertama. Iran hanya mengebom sebuah kem tentera dekat Qatar. Itu pun apabila US kata, okeylah, kita hentikan first round perang ni dengan, iaitu aku serang kau punya nuclear plant yang dah kosong ni, aku akan hentam dengan bunker buster. Jadi boleh. Jadi lepas tu aku dah boleh cakap aku menang. Macam aku menang. Jadi Iran cakap, oh boleh, kau nak declare kau menang, boleh. Tapi kau jangan, aku chance serang kau punya kem tentera dekat Qatar ni. Aku pakai misal bodoh aku je. Boleh? US pun cakap, boleh. Boleh. Kena. Mereka ingat mereka dapat tahan misal tu. Mereka kena juga. Ketika perang yang pertama, hari terakhir tu. Jadi kali kedua perang ni, mereka serang semua army base. Semua kena. Semua kena. Masya Allah, Mizura tak tahu nak cakap apa-apa. Jadi berita yang kita lihat, yang Mizura dapat lah, macam iblis yang ada kat situ tengah joget-joget. Semua terperanjat. Mereka pun terperanjat, teman-teman. Mereka pun terperanjat dengan apa yang terjadi. Mereka tak sangka yang kekuatan Iran tu sampai macam tu. Jadi sekarang mereka nak perang pun, mereka terpaksa berfikir 10 kali. Sekarang ni misi orang nak cakap satu. Ada lagi satu kemungkinan besar. Tapi tak tahulah kalau anak Donald Trump tu, ayat dia power sangat, bodek bapak dia ke apa kan, anak Donald Trump lah, Ivanka Trump lah. Ni berita Misura tadi pagi lah dekat WhatsApp group. Ivanka Trump, ketika perang Syria dengan US, ketika sebelum Assad dijatuhkan lah, Ivanka Trump, suami dia adalah Jared Kushner. Jared Kushner ni kira
Senang cerita Serail punya orang, kira apa, Serail punya tu lah, kaki bodek apa semualah. Apa, Zion apa? Zion nama dia. Okey lah, dia pun Zion jugalah. Kan? Menantu Donald Trump. Jared Kushner ni. Jadi apabila Ivanka Trump ni, anak perempuan Trump ni dengar cerita pasal Syria, dia pun mengadu dengan bapa dia, menangis-nangis. Dan selepas tu Trump jatuhkan Assad. Ini berita Misura pagi tadi tau. Jadi selepas tu sekarang ni ada cubaan membunuh Ivanka Trump oleh seorang lelaki Iraq yang lelaki ni dia bertugas, dia ada syarikat pelancongan. Adalah gambar dia tengah bawa kaya apa semua, satu dunia dia pusing. Betul-betul keluar dengan sepenuh misal diorang. Jadi Ivanka Trump, ada lelaki ni cuba membunuh dia. Sampai ke lelaki punya penjara pun special sekarang. Dia kena tahan dekat penjara. Duduk dengan Nicolas Maduro. Okey? Dia duduk dengan Nicolas Maduro, dia kena tahan kerana cubaan nak membunuh Ivanka Trump, kerana dia, lelaki ni macam menyokong dan nak membalas dendam terhadap kematian Sulaimani. Okey. Jadi kali pertama Syria jatuh kerana Ivanka Trump. Dan mungkin kali ni perang ini akan terjadi kerana Ivanka Trump, ada orang nak cuba membunuh dia. Sulaimani adalah siapa? Dia adalah Iran, orang Iran. Okey. Jadi kemungkinan akan terjadi perang ni. Tapi kalau dah terjadi, tahulah, makin parah lah perang ni. Betul tak teman-teman? Okey. Alright. Kita Mr. Ura check lah berita apa Mr. Ura buat lah dalam minggu ni kan. Mr. Ura check. Okey, hari ni berita Mr. Ura dekat WhatsApp group. Okey. Putin berjanji kepada Ukraine ketika mereka mengebom dormitori tu, sekolah yang 10 orang terbunuh tu, kemungkinan besar ini bukan accident. Putin kata ini bukan accident. Dan tempat yang sama, 3 wave. Putin kata, Putin punya statement, 3 wave. Dah tak ada lagi diplomasi lagi setelah serangan ini, dan Putin akan melancarkan serangan besar-besaran 1-2 minggu ni. Okey, Zelensky tidak akan pergi ke NATO. Sweden open to NATO rule in reopening Strait of Hormuz. Sweden ni biasalah, negara kecil-kecil macam ni memang nak cakap nak besar kan, nak bodek dengan Trump. Okey lah. Selamat malam untuk orang Johor. Selamat bercuti lagi. Yang mana nak beraya tu hati-hati di jalan raya, okey? Jangan lupa join WhatsApp group Mr. Ura. RM30 setahun saja, alright. Support sikit Mr. Ura, orang Singapura, orang Brunei. Jangan lupa message Mr. Ura dekat inbox. Mr. Ura akan bagi nombor telefon anda.
Okay, RM30 setahun. Celah gigi, babe. Assalamualaikum, selamat malam semua. Hurrah, everybody.